Ribuan kucing. Semua berapa bang? 1,007. 1,007. 1,007 Untuk kat depan kucing guys kat dalam ni. Tak tahu nak cakap lah, dia punya komitmen untuk nak maintain semua haiwan-haiwan kucing dalam ni lah. Ada 1,000 lebih kucing. So kepada yang masih belum sampai ke Perlis. Rokia nama dia. Rokia. Tu dia no Rokia. Pada yang belum sampai, pastikan korang jejakkan kaki ke sini. Ya Allah, syurga kepada semua kucing-kucing yang ada di sini. Syurga dunia. Maaf cakap. 1,000 lebih guys yang ada di dalam ni. 1,700 lebih kata abang tu tadi. Yang mana kucing-kucing ni terdapat juga orang-orang awam yang juga danakan, beri infak makanan-makanan. 100% kibbles. Tak kira spesies. So, maknanya kucing-kucing di sini kira kucing-kucing yang dirawat lah. Macam pusat reservasi untuk kucing-kucing. Guys, tengok dekat sini ada beribu kucing dengan saya. Ini kalau ada nama pun tak ingat nama ni. Ada beribu kucing. Jom ronda-ronda pergi sana pula. Boleh ambil kucing ni. Dia ada program nak angkat, maksudnya kucing ni kita boleh ambil bawa balik dengan kebenaran lah. Boleh, adopt. Oh. Adopt tak ada masalah. Itu memang pihak Bustana akan bagi macam siapa-siapa datang boleh ambil kucing. Ya, yang penting bawa pet carrier ataupun sangkar. Okey. Itu je. Sebab kalau kata nak letak dalam kotak, takut tak ada sampai depan dia dah. Dia dah ni lah. Ngamuk kan. Maksudnya boleh pilih lah. Ya, boleh. Tak ada masalah. Boleh pilih guys. Sekiranya anda peminat kucing yang menyayangi haiwan kesayangan Rasulullah ni, bolehlah datang ke Bustana Kucing Perlis. Selamatkan kucing-kucing ni. Yang mana di sini pihak Bustana Kucing telah pun menjaga dengan penuh kasih sayang lah di sini. Jadi anda boleh datang bawa bekas kucing ke sini supaya lebih selamat lah. Boleh pilih mana-mana kucing yang anda mahu bawa balik. Program anak angkat. Dia orang tengok belakang macam ni, air pecah.